Emas ni ibarat kapal kecil di atas sebuah krus yang besar. Krus itulah melambangkan kekayaan, perniagaan, hartanah dan pelaburan lain yang anda miliki. Tapi, walau sebesar mana pun krus tersebut, kapal kecil tetap diperlukan sebagai penyelamat ketika berlakunya situasi yang tidak dijangka. Itulah peranan emas dalam kewangan, bukan untuk menunjukkan kekayaan, tetapi sebagai pelindung apabila keadaan berubah. Sebab itulah, kaya macam mana sekalipun, hampir setiap individu yang betul-betul faham asas kewangan tetap memilih emas sebagai simpanan mereka. Bukan sebab emas ni memberikan keuntungan yang paling tinggi, tetapi sebab emas ni mempunyai satu fungsi yang unik, iaitu mengekalkan nilai apabila aset lain menjadi tidak stabil. Ramai orang fokus membina aset yang berkembang, tetapi mereka terlupa membina aset yang melindungi. Jadi, apabila sebahagian lebihan wang anda tukarkan kepada bentuk emas secara konsisten, anda sebenarnya sedang menyediakan kapal kecil yang boleh membantu ketika keadaan ekonomi tidak menentu. Bagi tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi bonus saya untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli Public Gold. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.